Pasa Empat Balai yang hamba hormati, serta Nek Mama yang gadang baso batuah, alim ulama cerdik pandai dalam negara. Sengaja hamba mengundang kamu semua ke Istana Pagar Ruyung ini, kerana ada suatu hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Hamba berpikir, hari semakin senja bagi hamba. Bulan semakin kecil. Dan usia hamba semakin tua juga. Sudah selayaknya kita memikirkan mencari pengganti siapa orangnya, seandainya hamba tidak ada lagi. Pulang maklum pada sidang yang hamba muliakan. Tuanku, bertitahlah. Patah tumbuh hilang berganti. Segala titah tuanku, hamba setuju sekali. Tetapi kita tidak boleh menetapkan begitu saja Ananda Raja Mahmud sebagai pengganti tuanku. Memang Raja Mahmud itu adalah putra hamba. Tapi yang lain masih banyak. Semuanya berhak. Tuanku, bertitahlah. Kalau boleh hamba mengusulkan, sesuai dengan adat yang diadatkan di Pagar Ruyung, setiap orang yang akan menggantikan tuanku harus diuji dulu. Tuanku, bertitahlah. Jika tuanku menyetujui Raja Mahmud, dia harus ditidurkan terlebih dahulu di atas batu kasur yang beralaskan daun jelatang hijau yang gatal itu. Iya. Kalau bukan tuah Raja Mahmud, dia akan gagal dalam ujiannya. Tuah ayam bisa kita lihat pada kakinya. Tuah manusia, hanya Allah yang mengetahui. Raja Mahmud sendiri pun entah di mana. Dia jarang berada di istana. Saya pun berasa bimbang. Memang, Raja Mahmud selalu begitulah. Ya, maklumlah. Orang muda lah Julung Bakari. Ya, benar. Raja Katib dan Raja Sulaiman, mereka selalu ada di istana ini. Tuanku, Raja Sulaiman telah kita uji di atas batu kasur yang beralaskan daun jelatang itu. Tapi ia gagal. Berjenjang naik, bertangga turun. Tuanku, kalau mengikut umur, Raja Katib yang lebih tua, lebih baik dia yang kita uji lebih dulu. Terserahlah kalian memikirkan. Adik Seri. Abang Mahmud. Cantik sungguh adik Seri hari ini. Abang terlalu memuji. Pujian seperti ini selalu diberikan pada gadis lain mungkin. Janganlah tuduh sembarangan. Baru kali ini hati abang tertawan pada Seri gadis rupawan. Seri pun sedar. Seri sebagai bunga yang sedang kembang dan jadi idaman semua kumbang. Tapi bila dah layu nanti, jadi debu jatuh ke bumi, bang. Abang menyayangi kau, Dik. Percayalah, abang ingin memperistirikan Seri. Bang, keinginan mungkin hanya impian. Belum tentu dapat dibuktikan, bang. Kenapa tidak? Bila-bila masa saja, adik boleh abang pinang.
Jangan lupa, Abang Enggang, saya Pipi. Abang bakal jadi Raja Pagaruyung. Masakan Abang beristrikan orang seperti saya? Tidak, Seri. Abang akan ikhtiarkan agar kita dapat hidup bersama. Lihat ini. Bersabarlah, adik Seri. Kalau ada jodoh, tidak kemana. Cang, kini Wak Angpoi laporkan pada Raja Katib pasal si Raja Mahmud sedang berpacaran dengan si Seri, penari istana tu. Budak itulah yang si Raja Katib gilakan. Sawi, betul. Dek kerana itu, Wak Angpoi dan lapor. Kecekkan. Apa perintahnya akan awak lakukan. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Ya. Maknya Sri, Ya, Angku. mana si Sri? Udah dari tadi, tidak kelihatan. Katanya, dia belajar menari di rumah Uncu Jamilan. Usahlah bimbang, Angku. Padusi dah besar gadang. Yang besar gadang tu patut nak dibimbang. Lebih-lebih lagi kalau jalan seorang. Nanti angin tidak, apa tidak, daun bergoyang. Angku mengigau di siang hari. Maknya Sri, menutup mulut orang tak semudah menutup lubang. Udahlah, Angku. Angku nak ke mana ni? Cik, Panjang umurnya. Ini Seri sudah datang. Ayah. ambil kuih dulu. Baik. Seri, Ya, Mak. naik tanah nasi. Baik. Raja Katib, silakanlah baring di atas daun jelatang itu. Jangan lupa, mulakan dengan bismillah. Kesana. Sini, Datuk. Marilah kita pulang. Ayo. Dalam hal ini, ikat boleh dibuka. Takut tak boleh diubah. Semua yang telah terjadi kita serahkan saja pada Tuhan. Bagaimana sekarang? Panggilkan dukun istana. Tuanku, bertitahlah. Kali ini tentulah giliran Raja Mahmud yang kita uji, Tuanku. Kemari semua.
Iya, Mbak. Tinggalkan tempat ini. Ayo. Tuk. Coba tengok di sana tu. Berhenti. Itu macam rumah terbakar. Mari kita pergi tengok. Jaga barang-barang ini. Ya Allah, Tok Gempa. Kenal hamba tak? Hamba Sultan Karu dari Ulumua. Macam mana boleh jadi macam ni? Perompak menyerapkan. Mengucaplah, Tok Gempa. Mengucaplah. Tolong beritahu Bulu Lulin. Kuning? Ya, Ayah. Bawakanlah Bapak kemari lekas. Baik, Ayah. Ni, Ayah. Assalamualaikum, Tok Lija. Waalaikumsalam. Datuk Paduka. Sultan Karo orang Semenda pun ada. Kenapa Tok Lija yang menyediakan ini? Kan anak-anak ada. Anak-anak tu bukan boleh diharap sangat. Lagipun saya tak suka duduk tertungguk di rumah. Apa hajat Datuk Paduka datang ni? Sultan dan hamba berhajat nak bertemu dengan Tok Naam. Apa Tok Naam ada di rumah? Ada. Sipi, kasih tahu ayah, Datuk Paduka dan Sultan Karo nak jumpa ya. Baik, Mak. Silakan. Sila, Tok. Sani, Ya, Mak. pergi ke dapur masak air. Ada tamu ayah datang tu. Baik, Mak. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Apa kabar Tok Paduka? Khabar baik, Tok. Apa kabar Sultan? Kabar baik, Tok. Silakan duduk. Dah lama tak nampak. Kamu berdua datang ni nak menjemput kenduri kahwin kah? Hamba tahu. Paduka ada anak dara. Dan Sultan pun dah lama menduda. Hamba datang bukan nak beralek. Hamba berdua datang ni sememangnya ada hajat. Hajat? Hajat apa? Kalau ringan, sama-sama kita jinjing. Kalau berat, kita cuba sama memikul. Hamba rasa biar Sultan yang memberitahu, Tok. Begini, Datuk. Hamba baru saja balik dari Rembau. Kabarnya kampung di sana kena serang perompak ya? Memang benar, Datuk. Banyak rumah yang terbakar dan ramai yang terkorban. Jadi, apa orang sana nak buat? Sayangnya mereka tak berani nak bertindak, Datuk. Hamba berjumpa pengulu Lulingsung. Dia kata, Gok sendiri tak daya dia menentang perompak itu. Jadi, dia minta hamba bertanya pada Datuk, kalau Datuk sanggup menggempur Daeng Bugis. Itu cerita lama. Apa gunanya hamba memerakain bahasa orang? Apa gunanya kita memikul biawak hidup, Sultan? Perompak itu tidak akan berani menyerang kampung ini.
baik Deng Bugis, baik siapapun. Sebut saja nama penghulu Naam, mereka pun kecut. Kita ni, walaupun kecil, kecil-kecil cili api. Bukan kecil ulang lidi. Minuman pun dah sampai. Silakan, ala kadar Rajani. Terima kasih, Tok. Sini semua. Dengar sini semua. Kita sudah banyak melakukan rompakan-rompakan ke kampung-kampung dan daerah-daerah ini. Tapi aku belum puas hati lagi. Kita masih belum pergi ke kampung penghulu Naam. Betul, Pak. Betul, Pak. Ya. Kampung penghulu Naam, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Diam. Dengar sini semua. Rompakan kita selama ini kurang menakutkan orang-orang kampung ini. Aku mau kamu semua ambil tahu tentang hal kampung-kampung dan luak-luak. Ambil tahu siapa banyak harta, rumah siapa yang ditinggalkan, dan kawalan mana yang kurang kuat. Paham? Hei, abang aku tanya kamu semua paham tak? Paham, Pak. Paham. Mudah. Kau pilih dan kau aturkan orang kita di sana. Masuk ke dalam kampung-kampung sebagai penyuluh. Kalau boleh, laga-lagakan orang satu kampung dengan kampung yang lain. Supaya mereka benci-membenci dan bergaduh sesama sendiri. Paham? Ya, aku paham, Pak. Dengan cara itu, orang-orang itu tidak akan bersatu. Jadi lebih mudah kita bergerak di mana saja kita suka. Ya, itulah maksud aku. Kamu sudah paham, bukan? Paham, Pak Naib. Paham, Pak Naib. Ingat, kita bukan saja boleh jadi raja di laut. Tapi satu masa nanti, kita juga akan berkuasa di darat. Ani, itu ada Queen yang masak. Kau ambil ya. Ya, Mak. Mas nak banyak pokok di sana, Mak. Baiklah. Hati-hati tau, Dek. Kat sana tu banyak kerengga tu. Sani. Mas. Tunggu kat sini ya. Mak ke sana cari sayur. Sani tunggu ya. Boleh. Aku lapar nih. Cepat! Cepat! Sudah, tinggalkan dia. Ke sana kita. Ayo. Tengok tu. Oi, apa buat tu? Kau buat apa? Baik kau dengar cakap aku. Lepaskan perempuan itu. Kalau tidak, nahas aku kerjakan. Lepaskan. Badan kering macam kau nak lawan kami bertiga. Kau baliklah. Woi, setan. Oh, you hebat ya. Kalau badan kurus macam ni, boleh tak? Kamu lari ke mana, setan? Kau tidak boleh lari ke mana-mana, setan.
Mak. Bangun, Mak. Kuning dengan Sani mana? Ada di situ, Mak. Mari. Terima kasih kerana datang menolong saya dan anak-anak saya. Kalau tidak, tak tahu apa jadi pada kami tadi. Terima kasih. Mas, Kuning, cepat. Sudahlah tu. Nanti perompak-perompak tu datang lagi bawa kawan-kawannya balik. Lekas. Kat pintu Mak tu. Mak, cepat, Mak. Kenapa kamu semua ni, ha? Kau ayah. Sebaik mereka dah selamatkan kami. Apa yang terjadi, Bandul? Datuk, ada 3 orang penjahat datang mengganggu. Nasib baik, hamba ni dengan 2 rakan hamba sempat menolong. Bang, mereka itu perompak, bang. Saya sendiri dengar mereka bercakap yang mereka itu anak-anak buahnya Daeng Bugis, bang. Daeng Bugis? Ya. Kemana mereka pergi? Yang 1 orang itu, belum apa-apa, dah cabut lari. Yang 2 lagi tu telah dibawa oleh Bandan dan Yasir berjumpa Datuk Karu. Kenapa dia hantar ke sana? Sipi, Mira, kamu berdua pergi ke sana. Kalau susah nak bawa mereka kemari, kamu bunuh saja si berdebar-berdebar tu. Baik. Jadi kau 2 orang ni orang Daeng Bugis ya? Kamu dan dialah yang membunuh dan membakar rumah di Rembau tempoh hari? Oh, ini dia si berdebar tu yang berani mengacau mak dan saudaraku ya? Kau yang ganggu adik dia! Kau tahu hukumannya? Mati tau! Lepaskan aku! Bunuh dia! Merah. Sipi, coba fikir. Mana elok kalau kita bunuh dia 2 orang? Jika dibandingkan kita boleh bunuh banyak lagi orang-orang dia. Di mana kawan-kawannya? Tanya dia. Cakap di mana? Di mana dia? Cakap! Mana dia? Cakap! Mana dia Bugis? Cakap! Mana dia Bugis? Cakap! Oi, kau buat-buat bisu ah. Tak apa. Kita siap-siap kulit dia. Kita bubuh garam. Tengok, dia boleh tahan sakit ataupun tidak. Nanti, aku tahu cara macam mana suruh cakap. Sipi, kau buka celana dia. Badut, buka celana dia. Baik kamu cakap. Ini anak pengulu Naam memang terkenal dengan akalnya. Tolong, Tok. Tolong jangan apa-apa ke saya. Saya tak tahu apa. Tolonglah, Tok. Jangan apa-apa ke saya. Saya tak tahu apa-apa. Tolonglah, Tok. Tolonglah. Cakap! Kau tidak potong! Tolong. Cakap!
Apakan dia. Biadab. Kau lari tinggalkan kawan. Dalam bahaya. Kerana kau mencari tidak. Manusia seperti kau ni lebih baik mampus. Mudah. Kau ambil tindakan. Hukum dia. Aku mau pukulan seberang. Mari. Baik, Bang. Mari. Kawan-kawan, apa namanya orang yang lari meninggalkan kawannya dalam bahaya? Pengkhianat! Apa hukumnya pengkhianat? Bunuh dia! Bincang dia! Bunuh dia! Bincang dia! Bandan! Bandut! Campakkan mayat mereka ini ke laut. Kalau laut rumah mereka, patutlah laut juga jadi kubur mereka. Baik, Datuk. Terima kasih. Terima kasih. Ramai orang-orang kaya luar yang sanggup datang atas undangan hamba. Biasanya, masing-masing ada saja alasan. Kok tak bersebab? Takkan Tempua bersarang rendah penghulu? Hamba juga tak semestinya mengodak di air keruh. Yang eloknya, yang keruh kita jernihkan. Kita selama ini bagai nau dalam belukar. Nak melepaskan pucuk masing-masing. Hamba jemput semua kemari untuk nak cari kata sepakat. Soal perompak ni dah macam cacing naik ke mata. Bukankah kita berajah ke Johor? Kita minta bantuan dari Sultan Johor. Tak guna. Hamba dah pergi menghadap ke Riau. Tuanku tak dapat menolong kita. Kita ni jauh. Jadi, pandai-pandailah kita berikhtiar sendiri. Dah lama hamba terfikir. Alam beraja. Luak berpenghulu. Raja kita dah tak hiraukan lagi pasal kita. Mengapa kita tak cari raja lain yang datang dari suku kita sendiri? Maksud penghulu Lulinso, kita mencari raja ke negeri Minang, tempat asal usul dan induk adat kita dulu. Ya, dari negeri Minangkabau, dari Pagaruyung. Iya, hamba memang setuju tu. Hamba setuju. Tapi, raja mestilah bertitah dari istana. Hak lembaga, hak undang. Jangan diganggu. Cupak gantang. Ada sukatannya. Kita akan bulat dek muafakat. Itu boleh diatur dan tentukan. Pokoknya, hamba setuju. Dan penghulu-penghulu yang lain yang tak datang, ikut setuju. Kalau begitu, elok kita pilih orang untuk ke sana. Hei, jangan kuman seberang lautan kita nampak. Gajah depan mata kita tak nampak. Ni, Sultan Karu. Dia selalu ke seberang. Dan berasal dari tanah datar. Bagaimana Sultan? Sanggup dan setuju dengan cadangan kita? Bagi hamba, Datuk, seperti orang mengantuk disorongkan bantal.
kecil tapak tangan, nyiru hamba tadahkan. Dengar sini semua. Hitam, Hutan, kamu berdua pergi ke Siak. Jumpa dengan anak saudara aku Bujang yang kerja dengan Datuk Muara. Minta dia siasat dan kemudian buat laporan tentang Sultan Karu. Paham? Paham? Pergi sekarang. Lekas. Mampus kau, Sultan Karu! Sid, di mana Bandan? Awal-awal dah naik atas kapal, Tuan. Bandan tu mabuk laut, Datuk. Jadi nak membiasakan diri. Lain lah macam hamba ni dah biasa. Hamba naik dulu, tu. Silakan. Hamba balik, tu. Baiklah. Selamat berlayar, Panglima Karu. Semoga tugas Datuk dan harapan kita semua berjaya. Sampaikan salam kita ke bawah duli tuanku di sana. Baik, Datuk. Datuk, Ya. perjalanan Datuk cukup jauh. Hati-hatilah. Sama ada di laut atau di darat. InsyaAllah, Datuk. Doakanlah. Hajat kita ini diberkati Allah. Ya, silakan naik, Datuk. Hamba. Lepas, tolong bacakan doa semoga selamat pergi dan balik. Bismillah. Bang, Abang sangka Seri tak datang. Maaf, Sri terlewat, Bang. Lambat pun tak apa. Asalkan dapat berjumpa. Melepaskan rindu, dek. Tapi kali ini tak boleh lama. Kenapa? Sri beritahu Ibu, Sri pergi mengaji. Kalau Sri punting, kawan-kawan kan beritahu Ibu dan Ayah nanti. Tak kesian ke Seri lihat abang rindu tinggal seorang? Sri pun rindu. Tapi kita mesti jangan lupa dengan diri dan tanggungjawab kita, Bang. Menyindir abang, ya? Tidak. Kenapa Abang tanya begitu? Sri hanya mengingatkan diri sendiri, Bang. Maafkan abang, dek. Abang sangka Seri menyindir abang tadi kerana tidak mengingatkan diri sebagai anak raja. Dan selalu tak ada di balik istana. Itu urusan apa? Tepuk dada, tanyalah selera kan? Nah, Sri mohon pergi, Bang. Tinggalkanlah abang tanda mata. Buat teman tidur di malam hari, dek. Tapi Sri tidak teringat membawa sesuatu, Bang. Mungkin di lain pertemuan, ya? Berilah abang cium ujung selendangmu. Adik Seri, selendang. Adik Seri. Seri, selendang ni. Hei, berhenti. Mampus. Yes. Ya. Jemputlah makan. Jadi, Sultan nak menghadap Raja Pagaruyung.
Adakah orang yang nak mengaturkannya di sana? InsyaAllah ada, Datuk. Mamak si Yasin rapat dengan orang istana. Hamba dan Bandan pun bukannya orang lain dari Batu Sangkar tu. Yasin berasal dari sana juga ya? Iya, Tok. Begini sajalah, Datuk. Hamba boleh suruh orang hamba mengantar Datuk sampai ke pengkalan di Bukit Barisan. Bila nak balik nanti, jumpa dengan dia jugalah. Terima kasih kerana sudi membantu hamba, Datuk. Jangan lupa, kalau permintaan itu berhasil nanti, bila balik nanti, singgah di sini. Kita pergi menghadap Sultan Siak. Kerana semuanya ada, kait mengaitnya. Terima kasih, Datuk. Sekali lagi mengingatkan hamba. Ya, jemput makan. Jemput. Sri, ini bukan lorong tempat kau pergi mengaji. Apa tujuan kau ke sini? Apa kau bisu? Tidak bisa menjawab ya? Ayah sudah dengar bisikan-bisikan tentang kau. Jangan bikin malu sama orang tua. Ayo pulang, ayo. Ayah baru tahu. Rupa-rupanya kau pernah bertemu dengan Raja Mahmud. Dia mengatakan dia cinta dan akan menikahi Seri, Ayah. Kau boleh percaya dengan janji lelaki? Mereka tu cuma menanam tebu di bibir. Kau tak tahu tujuannya. Bila habis ngecap manis, sepahnya dibuang. Sri masih suci. Sri dan dia tidak berbuat apa-apa yang salah. Percayalah, Bu. Percayalah, Ayah. Itu kata kau. Sangkaan orang bukan boleh ditutup seperti menutup dengan tudung saji. Eloknya, diantar saja ke rumah mamaknya, Angku. Hamba fikir pun begitu. Buat sementara ini, jangan beri kesempatan untuk dia meninggalkan rumah. Datuk, di sana rumah Mama Hamba. Silakan. Yuk. Ikut sini, ikut pasaran Datuk di depan. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Yasin, sudah lama kau pergi. Sekarang kau sudah kembali. Seperti beluk pulang ke lumpur. Apa kabar, Yasin? Kabar baik, Uncu. Mama, kenalkan. Ini induk semang hamba dari seberang. Sultan Karu namanya. Suku Batu Hampar. Hamba mengucapkan terima kasih kepada Sultan Karu kerana menjaga kemenakan hamba di seberang. Memang begitulah sepatutnya, Datuk Bendaro. Kita ini kan orang sesuku. Tak baik kita berdiri di sini. Silakan ke rumah. Ayo, Bu. Siapkan apa-apa untuk tamu kita. Silakan. Terima kasih. Silakan. Pak Man. Jadi, tujuan Sultan Karu untuk menghadap Paduka Sultan di Pagauriung. Iya, memang begitulah hajat hamba, Datuk. Kata Yasin dan Bandan, Datuk Bandaro adalah ketua adat. Besar 4 balai. Memang benar. Soal itu jangan bimbang. Semuanya akan hamba usahakan. Sementara ini, istirahatlah di sini. Kalau masin mulut hamba, perkara ni takkan lama. Ampun, tuanku. Bertitahlah. Mohon ampun hamba pinta pada Allah. Maaf yang banyak pada paduka tuanku. Nenek mamak pengulu luas gadang basa batuah. Alim ulama
dan orang-orang cerdik pandai dalam negeri. Hamba datang membawa sembah dari penghulu Sembilan Luak di tanah Semenanjung, tuanku. Selamat datang, Panglima Karu. Selamat datang bersama rombongan. Kami tahu kedatangan bukan sembarang datang. Datang bersebab dan bermaksud. Katakanlah, boleh kami dengar bersama. Tuanku, bertitahlah. Kalau besar dan tinggi Gunung Merapi, besar dan tinggi lagilah harapan kami sekalian. Hamba ini diwakilkan memohon limpah kurnia tuanku untuk menghantarkan salah seorang putra tuanku ke tanah Semenanjung untuk dijadikan raja kami, tuanku. Sungguh besar hajatnya. Panglima Karu, mati bersebab, sakit bermula. Kenapa putra hamba pula diminta? Pertama sekali, tuanku, negeri hamba belum ada raja lagi. Dan kerana kita berpegang kepada adat, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, maka itulah kami datang, ingin mengambil suku dari sini, supaya raja kami juga datang dari tanah Minang. Walaupun dia putra hamba sendiri. Dan hamba bersetuju. Soal itu hamba serahkan kepada lembaga mesyuarat di Pagaruyung ini. Ampun, tuanku. Bertitahlah. Walaupun yang diangkat adalah untuk negeri lain, asal-usul dari kita. Namun, adat uji mesti dilaksanakan seperti yang lain juga. Benar. Terserah kepada Raja Mahmud. Cari dia segera. Katakan perintah dari hamba. Dia harus menjalani ujian batu kasur. Menjunjung segala titah perintah, tuanku. Raja Mahmud, apakah sudah siap? Sudah. Jika sudah siap, silakan baring di atas batu kasur ini. Mulakan. Mulakan dengan bismillah. Ya, semoga lulus. Silakan. Kalau begitu, sebaiknya kita pulang dulu. Kita tinggalkan Raja Mahmud di sini sampai subuh. Silakan, silakan. Ayo. Silakan. Hai Raja Mahmud, kau akan bergelar Raja Melewa dan menjadi Raja di seberang laut. Pergilah dengan hati yang tabah, kuatkan iman dan ibadah. Jadilah Raja yang adil dan berdaulat.
Syukur Alhamdulillah. Anak hamba, Raja Mahmud, berhasil dalam ujiannya. Maha besar Allah. Kita yang berusaha, Allah yang menentukan. Dengan ini, kita tetapkan Raja Mahmudlah yang kita kirim ke tanah Semenanjung. Tuanku, bertitahlah. Sebelum Raja Mahmud berangkat, sebaiknya rahasia-rahasia pemerintahan kita berikan kepadanya. Benar. Sebenarnya banyak juga yang dia ketahui. Baiklah. Mungkin ada yang terlupakan dan yang tercicil. Tuanku, bertitahlah. Apa tandanya dia keturunan tuanku? Basar 4 balai. Tuanku. Jangan lupa, rambut selai, penuh sepatil. Lambang, dia anak Raja Pagaruyung. Titah dijunjung tinggi, Tuanku. Panglima Karul. Tuanku. Sebelum anak Mahmud berangkat ke sana, alangkah baiknya dikirim utusan ke tanah Semenanjung agar orang di sana dapat bersiap-siap. Tuanku, bertitahlah. Memang tidak mengikut adat. Kalau tibanya secara mengejut, Tuanku, hamba boleh suruh orang-orang hamba balik dulu untuk memberitahu kedatangan Raja Mahmud. Tuanku, sebaiknya dia pergi dengan wakil istana ini. Pantaslah. Raja Katib, kita utus untuk bertemu dengan penghulu-penghulu yang ada di luar sana. Chen, kau bawa Raja Katib berjumpa dengan penghulu luar di sana. Dan terangkan kepada mereka, Raja yang dipilih akan datang tak lama lagi. Ya, Tok. Kirim salam aku kepada datuk-datuk semua. Baik, Tok. Jaga diri, Yasin. Pergi dulu, Tok. Bonda, Inang kata Bonda mau jumpa Amba. Ada apa, Bonda? Ya, Mahmud, ada orang menyampaikan pada Bonda bahwa kau mencoba memikat anak gadis Mamak Panglima, betul kan? Siapa yang beritahu Bonda ni? Itu tak perlu kau tahu. Yang penting, kau jangan lagi menggoda anak gadis itu. Tapi dia cantik, Bonda. Cantik itu adalah penilaian masing-masing, Ananda. Di dunia ini, banyak gadis yang cantik. Di Semenanjung nanti, kau akan berjumpa dengan gadis yang lebih cantik dari dia. Ananda, ingat pesan Bonda. Ku, hamba rasa biar kita bermalam di Kuala ini. Sebelum kita berangkat menyeberang Selat ke Melaka. Jadi di mana kita nak bersanggah? Ku berehatlah di sini dulu. Biar hamba berjumpa dengan Datuk Muara. Kerana dia ketua di kawasan ini. Buatlah apa yang patut. Baik, Ku. Tumpang tanya, engkau. Ada apa? Anak-anak kapal mengatakan engkau dari Pagaruyung. Ya,
Nak ke seberang, ke Tanah Melaka. Kenapa kau ingin tahu? Ku, kita ke sana sebentar. Kalau engkau beri hamba upah dan bawa hamba bersamaku, hamba akan tolongku. Tolong macam mana? Yang pertama, hamba akan tunjukkan laluan di mana lanun jarang lalu di situ. Dan yang kedua, kalau ada lanun pun, mereka tidak akan mengganggu. Kerana hamba berkawan dengan lanun-lanun itu. Lihatlah muka hamba. Ada macam muka lanun, bukan? Siapa nama kau? Bujangku. Itu dia, Datuk. Angku, hamba Datuk Muara, ketua di sini. Silakanlah ke perata hamba. Ananda hamba, Raja Mahmud. Terimalah ini, selai rambut tanda ayandamu. Lambang bagimu sebagai putra Raja Pagaruyung. Jadikan ia pusaka turun-temurun. Terimalah. Menunjuk kasih kunaian Ayanda. Jangan lupa pesan Ayandamu. Baik, Bonda. Ayanda. Bujang! Kau pembela dia! Apa yang berlaku ni? Mereka semua perompak. Kau anak buah Sudan Karo, bukan? Kau telah ikut sama membunuh adik aku dan muda. Dan si Bujang. Dia dan kau sudah membunuh banyak orang. Itu sudah memang kerja aku. Sekarang aku nak tuntut bela atas kematian Dain muda. Chief, nama saja Dain Bugis. Ketua perompak. Nak tunjuk jantan dengan orang terikat. Oh, kau cabar aku ya? Cacing nak lawan naga. Ini anak Minang. Tak merantau kalau tak berisi. Baik. Sekarang aku nak tengok berapa isi yang kau ada. Buka ikatannya. Dan berikan senjata. Tegas. Silakan. Cacing.
Mampus kau. Oi, kamu semua. Campakkan mayat ini kau. Baik, Pak. Kau bagaimana? Nak cuba aku juga? Tidak. Aku kawan bujang. Kabarnya kau anak raja, ya? Hah? Ya. Aku mau ke Tanah Melaka. Nak jadi raja di sana? Tidak. Aku tak ada taraf untuk menjadi raja. Tapi kalau diberi peluang, kau tentu mau, kan? Kalau kau jadi raja, mau janji atau tidak? Kau mesti tolong aku dan orang-orang aku bila kau diperlukan. Boleh janji? Boleh. Aku janji. Bila sampai di sana kau beritahu penghulu-penghulu di sana. Kaulah anak raja yang dipilih jadi raja di situ. Faham? Tapi siapa yang boleh percaya? Aku akan hantar ramai orang-orang aku sebagai pengiring kau. Dan mereka akan memberitahu penghulu-penghulu di sana. Kaulah anak raja yang dikirim dari Pagaruyung. Setuju? Setuju. Bagus. Tapi ingat, kalau kau khianat, aku akan cincang kau macam timun. Baik, kamu semua dengar sini. Pilih mana-mana baju yang cantik. Hasil dari rompakan kita. Pakai yang sesuai. Menyamar pengiring raja dari Pagaruyung. Paham? Paham.
Panglima. Tuanku. Pada Panglima lah hamba serahkan keselamatan anak hamba. Insya Allah, Tuanku. Hamba percaya Raja Mahmud sebagai emas yang baik tahan diuji. Hukum nan adil menolak banding. Tajam tidak kerana diasah. Putih tidak kerana dikilir, Tuanku. Raja Mahmud, ingat pesan Bonda. Insya Allah, Bonda. Datuk. Tuanku. Mahmud ini seumpama layang-layang. Tali terajunya Datuk yang pegang. Panglima lah yang akan menyuluh dan menerangi. Panglima lah yang akan mendekatkan yang jauh. Panglima lah yang akan menjinakkan yang liar terhadap anak kami. Menyunjung titah, Tuanku. Janganlah Tuanku bimbang. Hamba dan orang-orang hamba akan menjaga keselamatan Raja Mahmud dengan jiwa raga hamba sekalian. Selamat jalan, Panglima. Salam dari kami di sini terhadap penghulu-penghulu yang ada di luar di tanah Semenanjung. Menjunjung titah, Tuanku. Anak dah mohon pergi. Selamat jalan, Ananda. Ananda, jaga diri di pantauan. Silakan, Tuanku. Selamat, Tuanku!
Ada apa, Merah? Ada orang di Kuala. Membawa kabar. Rombongan Raja dari Pagaruyung. Dah nak sampai. Mereka menuju kemari, Ayah. Betulkah itu angkatan diraja? Orang perahu yang mengatakannya. Tentulah betul, Ayah. Mereka datang ke sini, Bang. Habis, apa yang kita nak buat, Bang? Kita sambutlah. Kita sambut dia dengan cara besar-besaran sekali. Bang. Kalau betul dia tu anak raja, Bang. Kan baik kita kawinkan saja dia dengan warna emas. Dapat menentu raja kita, Bang. Semanduk orang rajo. Bukan itu saja, Lija. Kita rebut peluang dari penghulu-penghulu luar lain dengan melantik dia jadi raja di sini. Betul juga cakap abang tu ya, Bang. Sipi Merah, beritahu orang-orang kampung keluar beramai-ramai untuk menyambut raja dari Pagaruyung. Bang, kita bantai 2-3 ekor kerbau, Bang. Kita jamu mereka. Mari kita siap, Bang. Ampun, Tuanku. Selamat datang ke Ulumua. Patih Penghulu Naam, ketua luak di sini. Dan ini Sri Patih Lija. Dan ini anak-anak Patih warna emas, Merah dan Sipi. Dan ini anak saudara Patih, suku Tanah Datar, Cantik dan Molek. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan ke teratak Patih. Kemudian kita akan adakan jamuan untuk menyambut Tuanku. Silakan, Tuanku. Ya, silakan. Tuanku, itu pun mereka sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engku Raja Mahmud. Yang teramat mulia Sultan Siak mempersilakan engku dan pengiring-pengiring sekalian ke istana. Ampun, Tuanku. Silakan. Silakan, Datuk Muara. Silakan. Ananda Raja Mahmud, Ayahanda mengucapkan tahniah yang anakanda telah pun dipilih menjadi raja di tanah Semenanjung. Menjunjung kasih, Ayahanda. Ayahanda cuma mengingatkan kalau-kalau anakanda belum diperingatkan. Luak-luak di sana tu banyak di bawah perintah kerajaan Johor. Ayahanda rasa elok kalau anakanda menghadap Sultan Johor dan memohon restu dari baginda. InsyaAllah, Ananda akan menghadap baginda.
elok pun kamu berdua ada di sini. Pandan, Bandut. Aku akan mengiringkan Raja Mahmud untuk menghadap Sultan Johor di Riau. Jadi sementara itu eloklah kamu berdua balik ke Semenanjung. Kamu bermuafakatlah dengan penghulu-penghulu di sana untuk mendirikan rumah atau istana untuk Raja Mahmud. Kalau begitu, Datuk, saya dan Badut akan pulang pada petang ini juga. Kalau macam tu, kamu berdua bersiap dari sekarang. Baik, Datuk. Mas, datang seorang saja. Yang betul Raja Khatib tak ikut? Ya, sendiri saja, Mak. Mas rindu dengan Mak dan adik-adik. Mak tengok kau macam tak senang saja. Kau kan pengantin baru dan jadi permaisuri pula tu. Mana senangnya, Mak. Asyik terkurung di rumah saja. Lagipun, Raja Khatib tu orangnya ganjil, Mak. Berkawan dengan orang yang rupanya macam perompak saja. Mas, tak baik memburuk-burukkan orang macam tu, nak. Mas dengar mereka berbual dengan suami Mas, Mak. Mereka bercakap hendak merampas harta orang, Mak. Sudahlah tu, Mas. Mak tak mau dengar cerita macam tu lagi. Pergi masuk, jumpa adik dan kakak kau. Baik, Mak. Dinda, inilah Mohodi Raja yang mengakui Adinda sebagai raja yang berdaulat. Menjunjung kasih kurniaan tuanku. Kanda rasa sungguh senang kerana Adinda sanggup membilang teluk, melintas pulau untuk menemui Kanda. Bak kata orang, kalau mahu rasa air, pergi ke Pematang. Rasa minyak, pergi ke Kuali. Kita ini punya hubungan antara satu dengan yang lain, tuanku. Datuk, ada kapal di sana, Datuk. Lanun tu, Tok. Betul, Tok. Itu kapal Lanun. Lanun! Apa yang dia? Ada apa, Datuk? Lanun, tuanku. Mereka mengejar kita. Itu macam kapal perompak Daim Bugis. Dia memang berdendam dengan Patih. Laut mainan mereka, Datuk. Kita tuju ke pulau. Lebih senang menentang mereka di sana nanti. Menjunjung titah, tuan. Juragan! Tuju ke pulau! Para jurid Pagaruyung, kamu jaga nyawa tuanku seperti kamu menjaga nyawa kamu sendiri. Ampunkan Patih, tuanku. Tuanku tidak payahlah berbuat apa-apa. Serahkan perompak-perompak itu kepada Patih dan prajurit Siak ini. Hati-hati, Datuk. Mohon Patih, tuanku. Dengar sini, taruh aku punya. Siap! Taruh. Aku akan bunuh kau macam aku bunuh Yasin. Jangan cakap besar, guys. Air berkocak kanda. Aku akan cincang kau.
Buang mayat di ke laut! Kenapa Zipi dan Mira? Kamu berdua macam nampak hantu di siang hari. Agaknya betul nampak hantu, Bang. Nak cakap pun tercungap-cungap. Ayah. Mak, kita dapat berita. Sultan Karu dah balik. Dia bawa anak Raja Pakaruyung bersama dengannya, Ayah. Jadi, Raja Ketik yang menjadi raja di sini, siapa dia, Ayah? Kau jangan banyak soal. Kita sudah ada raja. Kalau orang lain nak melantik raja lain, itu mereka punya pasal. Kau beritahu orang-orang Ulu Muar. Jangan pergi melihat ke sana. Dan jangan iktiraf dia sebagai raja kita. Faham tak? Faham, Ayah. Pergi lekas. Beritahu orang-orang luar kita. Sipi, kau pergi sebelah baru. Merah, pergi sebelah darat. Baik, Ayah. Selamat pulang, Panglima. Ya. Selamat pulang. Selamat pulang. Terima kasih. Datuk, ada berita buruk amat nak sampaikan. Apa dia? Raja Khatib telah dilantik sebagai raja di Ulu Muar, Datuk. Mas, mana barang-barang kemas kita? Kenapa? Kita perlukan belanja. Kerana kita mau tinggalkan tempat ini. Kenapa pula? Orang-orang raja melewat tentu mencari kanda di sini. Jadi, kita mesti lari. Kenapa mau lari? Orang tu kan orang Minang. Orang negeri abang. Kau jangan banyak soal. Bawa apa saja yang senang. Kita tinggalkan tempat ini sekarang. Sekarang, mana boleh? Sudah, kau jangan cuba nak membantah. Ayo lekas. Mas tak mau pergi. Sebab mak bapak Mas ada kat sini. Kau dengar sini. Mereka juga dalam bahaya. Siapa berani usik bapak Mas? Kau kan bini aku. Kau mesti ikut aku. Tak mau. Apa? Raja pengecut.
Ampunkan Patih. Mohon menghadap tuanku. Ada apa, Datuk? Raja Katib dilantik oleh penghulu Naam menjadi raja di Ulu Muar, tuanku. Patih nak menangkapnya. Tapi Raja Katib telah pun melarikan diri. Ini semua tipu hela penghulu Naam. Dia yang menentang kedatangan tuanku. Apa pendapat Datuk sekarang? Penghulu Naam tidak boleh dibiarkan, tuanku. Nanti ulat naik ke mata. Dia mesti dibawa menghadap tuanku dan menyatakan pendiriannya. Ya. Jangan ada nanti yang meniru dia. Eloklah silakan dia kemari, Datuk. Tapi kalau dia ingkar dan menentang bagaimana, tuanku? Prajurit kita ramai, Datuk. Takkan nak tangkap dia seorang pun tak boleh. Kalau boleh, elakkan pertumpahan darah. Bawa dia dan anak istrinya kemari dengan selamat. Tapi pada pendapat Patih, dia pasti akan menentang juga, tuanku. Kerana dia memang terkenal sebagai seorang yang banyak amalannya. Terpulanglah atas budi bicara Datuk nanti. Mohon Patih, tuanku. Silakan. Bang, saya dengar si Mas dengan Raja Katib sudah lari dari kampung, Bang. Raja Katib itu memang pengecut. Abang tahu. Karu akan datang untuk menangkap kita. Kau jangan bimbang. Kau jaga anak-anak kita. Abang dah suruh orang-orang kita berjaga-jaga di sini. Sipi, Mira. Ya, ya. Bagaimana? Orang-orang kita sudah bersedia? Sudah, ya. Ingat, jangan menyerang sebelum dapat perintah dari ayah. Baik, ayah. Kau nak buat apa, Kristolija? Saya mau juga mempertahankan tentang diri saya, Bang. Tak payahlah. Ini kerja laki-laki. Kau jaga anak-anak. Jangan keluar dari rumah. Berhenti. Jangan sampai kita masuk perangkap penghulu Naam. Bandot. Kau bawa beberapa orang. Pergi tangkap anak-anak penghulu Naam. Baik, Kau, ikut aku. Yang lain-lain tu padamkan obo-obo tu. Penghulu Naam! Hei! Penghulu Naam! Ini Sultan Karu. Datang atas perintah Raja Melewar. Hamba tidak kenal siapa Raja Melewar. Apa tujuan kau datang kemari, ha? Membawa kau menghadap baginda. Hamba sudah ada raja. Hamba tidak perlu menghadap raja kau. Lebih baik kau balik. Jangan ganggu hamba. Raja Katib tidak layak jadi raja. Lipas, mana boleh jadi kura-kura? Kita tahu Raja Katib telah lari. Kau yang bertanggung jawab atas hal ini. Sudah. Lebih baik kau balik sebelum hamba hilang sabar. Hamba tidak akan balik kalau tidak bersama Datuk dan anak isteri Datuk.
Sani, Cik Kuning, jangan takut. Kami tidak akan apa-apa kamu. Cik Sani, ikut mereka. Mereka akan mengawal kamu. Mengawal? Bawa dan kawal mereka. Silakan. Ida! Guys! Lari cepat, lari! Hei! Sudah! Biarkan mereka pergi. Ayo, mari kita balik. Lija, mereka bunuh kau. Kau tak bersalah, Lija. Abang yang bersalah. Sejuknya pagi ini. Lihat tu. Mana? Tu. Macam Penghulu Naam lah. Penghulu Naam. Hei orang kampung! Penghulu Naam hidup balik! Lari! Lari! Oi, Baga! Keluar! Aku tahu kau ada di dalam. Keluar cepat! Siapa tu, bang? Macam Penghulu Naam ya, bang? Kau takut dengan aku tak? Takut tu. Kalau takut dan tak mau aku mengamuk, kau panggil orang-orang kampung. Selamatkan mayat isteri aku, Lija. Dan mayat kawan-kawan kamu di sana. Baik tu. Pergi panggil kawan-kawan kamu cepat. Naam! Oi, Naam! Aku tahu kau ada di dalam. Tunjukkan muka kau. Oh, kau sangka hamba dah mati kau bunuh ya? Tengok, hamba masih hidup lagi. Silakan masuk. Hamba tahu Datuk banyak ilmu. Tapi berapa lama lagi Datuk nak hidup?
Dan nak mati berapa kali, Datuk? Selagi Datuk hidup, selagi itulah hamba akan bunuh. Di mana agaknya Kuning dan Sani? Ada di istana, Datuk. Raja Melewar akan menjadikan Sani permaisurinya. Dan Kuning masih belum kawin. Tak maukah kau menjadikan dia istri kau? Jangan banyak soal, Datuk. Kalau Datuk rela mati dengan senang, terangkan rahsia membunuhnya. Sabar, sabar. Mari kita makan sirih dulu. Silakan. Kedekut. Ish. Hamba fikir kau pun tahu rahsia membunuhnya. Kita menuntut lain, Guru. Mungkin cara Datuk tak sama dengan cara hamba. Itu ilmu jakun, Datuk. Beristighfarlah dan mengucap 2 kalimat syahadat. Sultan, cara lelaki, hamba tidak rela mati dengan tidak melawan. Kalau itu kemauan Datuk, baiklah. Ayo kita bertarung. Jangan kita membawa masa lagi. Bandar, bandut, naik cepat. Kapan dan sempurna kemayan Am? Asingkan kepala dan badannya. Kepalanya tanam di Bukit Tempurung, di seberang sungai. Badannya tanam di sini. Ayo! Buapak-buapak dan pembesar-pembesar negeri yang hadir. Bukti sudah kita tengok depan mata. Tambo dan salah silah sudah kita dengar. Pendeknya, kok kata seorang sudah dibulati. Kata bersama sudah diperiakan. Nah, kini saya sudah diamanahkan untuk menyampaikan keputusan muafakat penghulu 9 luak. Saya, penghulu Bado bin Penghulu Cantik dari Luak Sungai Ujung, mengumumkan keputusan kami melantik Raja Mahmud yang bergelar Raja Melewar Ibni Sultan Abdul Jalil dari Pagaruyung Minangkabau menjadi yang dipertuan 9 buah luak di jajahan ini. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Alhamdulillah. Beta berterima kasih di atas pelantikan ini. Semoga Beta dapat memenuhi hajat datuk-datuk sekalian. Biarlah. Kalau kusut sama diselesaikan. Kalau keruh, sama-sama menjenihkan. Kerana Tuanku berasal dari Pagaruyung dan patik-patik sekalian, ada juga yang berasal dan bersuku serta bersemenda ke sana. Dan selama ini, patik-patik sekalian berpegang kepada adat pepatih Tuanku.
Bagaimana tu tuanku? Kalau begitu, bulat air kerana pemetung, bulat kata kerana mufakat. Kita sudah ada undang, ada lembaga, dan sudah pula beraja. Eloklah hukum berdiri, adat diatur. Kita teruskan berpegang dengan adat Datuk Pepatih Nan Sebatang. Tuanku, terlintas pula di hati Patih. Dulu, kita berluak dan berpuak-puak. Sekarang kita sudah bersatu dan beraja. Tidakkah lebih elok kawasan-kawasan ini kita jadikan satu negeri? Datuk semua sudah melantik Beta menjadi raja. Menurut adat kita, raja atau sultan berdaulat, bergelanggang dan menitah dari istana. Datuk-datuk sebagai undang dan lembaga mempunyai pusaka, berkalifah, berteromba, berlembaga dan bersabda di balai. Benar tidak begitu? Benar, Tuanku. Benar. Kalau begitu, Beta serahkan soal ini untuk datuk-datuk memutuskan. Biarlah Beta dan Permaisuri masuk ke dalam. Sekiranya sudah mendapat kata putus, sila beritahu Beta. Biar Beta umumkan nanti. Silakan, Dinda. Linda, sedih saja nampaknya. Iya. Di hari-hari hujan ini, Dinda rasa sedih dan sayu. Sebabnya? Dinda terkenangkan arwah ayahanda dan bunda. Apa yang terjadi sudah takdir. Dinda faham. Dinda juga terkenakan sipi dan merah. Entah di mana. Selepas kita menikah, dan Kanda sudah tahu tentang saudara Dinda itu, Kanda sudah perintahkan orang untuk mencarinya. Sabarlah, Dinda. Lambat laun akan berjumpa juga. Di manalah nak dicari, Kanda? Dunia ni kan luas. Firasat Kanda mengatakan mereka berada tidak jauh dari sini, Dinda. Sabarlah. Jika mereka ditemui, ambillah mereka sebagai pegawai istana, ya Kanda. InsyaAllah. Tadi kan Kanda dah kata Kanda akan beri gelaran pada para pembesar dan orang besar istana. Ampun, Tuanku. Ha, Datuk. Sudah dapat keputusan? Sudah, Tuanku. Bagus. Kita ke balai Rongsri. Silakan. Sila. Silakan. Datuk-datuk dan mama-mama. Tadi Datuk Badur ada membisikkan pada Beta keputusan datuk-datuk sekalian. Beta bersetuju. Jadi sekarang, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi penyayang, Beta
Raja Melewar, Sempena Daulat Beraja ke Johor, Betali ke Siak, dan Betuan ke Minangkabau, beta namakan jajahan 9 buah luak ini dengan nama Negeri Sembilan. Daulat Tuanku.